Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam tuan-tuan. Apa khabar semua? Sihat ke tu? Macam mana keadaan? Okey ke? Okey ke semua? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey ke? Tengok tajuk saya malam ni, kan? Okey ke tak okey? Aduh, hai. Kenapa lagu UMNO? Aku dah cakap, korang yang tak percaya. Aduh. Saya ditanya pelbagai soalan. Adalah beberapa yang mesej saya mengatakan, "Oi, bersaka kau." Tuan-tuan, ni saya nak alang-alang kita nak baru baru 800 lebih ni, kita try hit sampai 1000 dan kita start. Boleh tuan-tuan sebab Walaun mengatakan apa dia? Alang kau Walaun pula. Terasa Walaun. Cai-cai Jaikom kata apa? Alang kau, Walaun je yang masuk. Kan? Lepas tu dia kata apa? Alang kau 2000 lebih pun sampai pukul 2 malam. Itu semua Walaun yang masuk. Jadi tuan-tuan, sebelum kita nak mencapai 1000 ni, jawab soalan saya tuan-tuan. Adakah tuan-tuan merasakan apa yang berlaku dan dihidangkan di depan mata tuan-tuan ini, adakah yang berlaku itu satu kebetulan? Adakah itu satu kebetulan tuan-tuan? Aduh, hai. Adakah satu kebetulan? Bila aku cakap percaturan. Berbuih mulut kan, percaturan. Masa tu kata apa? Ini semua kau punya sembang lepas kau kalah. Tak apalah kan. Tapi adakah saya berhenti tuan-tuan? Tak. Saya tak berhenti. Sedap lagu ni kan? Sedap tuan-tuan. Aduh. Saya nak bagi tahu, saya bukan nak menganjing, tak. Saya bersimpati dengan apa yang berlaku. Sebelum saya masuk tajuk ni, saya nak sentuh lah. Sebab apa? Tiba-tiba, ni saya cerita ni tuan-tuan, tiba-tiba ramailah pula yang mengatakan, ini satu percaturan. Kau pinjam perkataan aku. Kau pinjam pula perkataan aku pakai tu. Apa dah jadi ni? Aduh, hai. Saya bersimpati. Kalau nak mengatakan apa perkataan yang saya tak gunakan lagi tuan-tuan. Kalau nak kata percaturan tu sampai orang dah bosan dengar kan. Kau dengar je live Faizal, nanti dia kata catur. Betul lah, aku sebut benda tu daripada awal lagi kan. Game, setting. Sebulan aku duk ratib benda tu. Dalam tempoh tak sampai 2 minggu, Abi Rafizi pun sambut benda tu kan. Hari ni disambung pula. Tuan-tuan. Jadi ada tak perkataan lain yang saya nak sebut selain daripada percaturan? Saya cuba mencari perkataan lain selain daripada percaturan.
Aduh, hai. Kalau nak kata khianat, kan? Nak kata khianat pun saya dah guna perkataan khianat tu. Jadi perkataan apa yang saya belum gunakan lagi? Drama. Okey, drama. Drama tu saya belum guna sangat lah kan. Tak memang saya tak gunakan. Game. Saya dah gunakan. Kan? Tapi kawan-kawan UMNO yang bersama dengan saya pada malam ini janganlah marah. Saya bukan nak menganjing. Bila saya gunakan lagu UMNO itu, saya nak sebut inilah kalau bukan kita katakan ditikam depan-depan, apa benda yang nak dikatakan lagi ni tuan-tuan? Apa benda perkataan yang nak digunakan lagi? Apa lagi? Dalam keadaan membentuk kerajaan perpaduan, boleh pula kau sailang member tu masuk dalam kau punya team. Jadi UMNO jangan tolong dalam keadaan saya gelak-gelak ni janganlah rasa macam saya menganjing. Tak, saya bersimpati, tapi dalam masa yang sama percayalah bahawa sesungguhnya malam semalam saya dicakap, malam sebelum tu pun saya dicakap bahawa pemimpin-pemimpin UMNO ini berkualiti. Saya sebut pun 2-3 nama, banyak saya sebut. Ashraf Wajdi saya sebut. Saya sebut nama-nama pemimpin UMNO yang saya katakan berkualiti. Dan pada malam ini, apa yang berlaku tuan-tuan? UMNO di samping merasakan, menzahirkan kekesalan, tetapi dalam masa yang sama kena akui bahawa UMNO perlu berbangga kerana di atas kualiti itulah pemimpin mereka diambil. Pemimpin mereka disailang. Kalau tak berkualiti tuan-tuan, dia tak akan ambil tuan. Dan ini bukanlah yang pertama kali berlaku. Betul tak? Cuba tuan-tuan teka. Tengok. Kita test malam ni. Awal malam lagi ni. Tapi sebelum tu saya minta maaf lah. Lambat sikit malam ni tapi sebab saya ada meeting tadi. Saya ada meeting. So start lah pukul 11. Baik, saya tanya tuan-tuan. Sebelum ini adakah tidak pernah pemimpin UMNO bertanding menggunakan logo kita? Ada tak? Ada tak tuan-tuan? Kita main teka-teki malam ni. Ada ke tak? Ada ke tak? Banyak yang marah ni. Ada ke tak ada? Sebelum ni dah ada. Sebab apa? Sebelum ni dah ada kan? Tak ada. Ada yang jawab tak ada. Ada. Cuba teka di PRN mana? Dah ada tuan-tuan. Dah ada dah. Di mana tuan-tuan? Di mana? Di PRN manakah? Melaka. Dan kalau tuan-tuan ingat apa yang berlaku dengan PRN Melaka itu, YB Rafizi antaranya ada menyuarakan kegusaran, termasuklah dengan Iswadi sekalipun, kawan-kawan yang biasa bercakap ni. Dan apabila berlaku dekat Melaka tu, terjunam, melingkup, siapa yang dipersalahkan? Yang dipersalahkan pada masa itu adalah YB Rafizi kerana dia dikatakan menjadi punca kekalahan PKR di kerusi-kerusi Melaka. Padahal isu yang berlaku di Melaka itu, kita telah pun mengimport seorang calon bekas daripada UMNO. Betul tak tuan-tuan? Jadi, kenapa tuan-tuan nak rasa pelik sangat dengan apa yang berlaku pada malam ini? Ataupun kita boleh katakan apa yang berlaku pada lewat petang tadi? Ini bukan yang pertama tuan-tuan. Saya dah cakap ini bukan yang pertama. Ini bukan yang pertama, tapi nak macam mana kan? Berada dalam sindrom being denial ini tuan-tuan, sangat-sangat susah nak keluar. Sebab itu kita jangan taksub kepada mana-mana parti, mana-mana susuk individu. Jangan. Ataupun pendek katanya, jangan taksub pada mana-mana. Senang. Kita bersandarkan kepada fakta, kita melihat kepada sejarah, maka kita akan fahami apa yang berlaku sekarang ini adalah satu percaturan yang bukannya berlaku secara kebetulan. Tidak ada sebarang kebetulan tuan-tuan. Tapi saya faham sangat-sangat apa yang sedang dilalui oleh sahabat-sahabat saya dalam UMNO. Saya baca pun
Ada kawan saya yang saya sebut namanya dalam TikTok 2-3 hari lepas yang sokong saya sepanjang saya buat live. Saya ingin menyatakan bahawa walaupun kau lihat pada ketika ini aku sedang ketawa, tetapi perasaan itulah yang aku lalui bro selama 1 bulan. Ada namanya, kalau tuan-tuan perasan, ada satu nama saya sebut. Awal tadi, tak adalah awal sangat. Sebelum saya buat live, saya nampak, saya terbaca status Facebook dia. Menzahirkan begitu kesal dengan apa yang berlaku. Okey, tak sepatutnya kalau boleh saya gunakan sekali lagi perkataan tidak sepatutnya pengkhianatan itu berlaku di dalam keadaan bersama berkongsi kuasa. Ini yang kita sebut kerajaan perpaduan kan. Dalam pada kau berpadu, kau tikam. Bukan satu tuan-tuan, dua dalam masa yang sama. Adakah perkara ini dilakukan sebagai satu topik sebagai satu isu besar untuk divert? Ya tuan-tuan, untuk divert tuan-tuan. Sebab 1 minggu, semalam saya katakan, hari Jumaat ke Jumaat, 1 minggu pasca percaturan 2025. Apa itu percaturan 2025? Pemilihan 2025. 1 minggu daripada percaturan 2025. 1 minggu selepas kemenangan yang dimenangkan oleh sistem, mereka masih lagi meraba-raba mencari naratif. Tuan-tuan, dalam keadaan politik, dalam politik, kalau tempoh 1 minggu tidak ada sebarang naratif, maknanya mereka sedang kelang kabut tuan-tuan. Mereka sangat-sangat tengah kelang kabut. Tengah huru-hara. Sebelum saya lupa minta tolong tuan-tuan, kita semalam kita lancarkan hashtag Rafizi Ramli, okay, dan juga hashtag RR. Tolong bagi satu round untuk kawan-kawan yang kita baru masuk ni untuk faham. Okay. Okey tuan-tuan. Jadi dalam tempoh 1 minggu yang berlalu dan hari ini lebih kurang beginilah masa dia, cuma pengumuman keputusan masa tu 10 lebih. Jadi genap 1 minggu tidak ada sebarang naratif yang dibawa oleh pasukan damai. Tidak ada tuan-tuan. Dia tidak ada naratif untuk counter attack selain daripada dia membantai saya. Itu bukan naratif. Itu kau buat serangan balas kan, tapi nak kata serangan balas pun bukan, sebenarnya kau menjawab. Kau bantai aku, itu kau jawab kan, kau ribat balik, tapi serangan balas tak ada, counter attack tak ada, seminggu tak ada tuan-tuan. Jadi bila tak ada, maka kita launchingkan satu butang yang dinamakan sebagai kita divert isu. Maka kita masuk dalam satu fasa diversion. Tetapi adakah di peringkat awal ini, pada malam ini dan pada ketika ini, adakah taktik itu menjadi tuan-tuan? Saya dengan penuh yakin mengatakan taktik itu tak menjadi. Sebab apa? Sebab pejabat dekat Putrajaya tu, termasuklah pejabat Jecom tu tuan-tuan, dia orang tengah huru-hara, dia tengah pening. Macam mana nak counter isu ni? Jadi isu pertama yang besar belum selesai, kau tambah lagi satu isu. Menjadikan 2 isu besar berjalan serentak sekarang ini. Cai Jecom yang duduk dalam ni, tolong bagi tahu aku, betul tak aku cakap ni? Kau ingat aku tak tahu ke? Pejabat Jecom tuan-tuan sekarang dikabarkan tengah pening, tengah huru-hara. Tak ada idea ni tuan-tuan nak counter balik. Tapi macam biasalah, kau gila takkan dia nak mengaku kat dalam ni kan. Dia diarahkan untuk masuk buat komen untuk bantai Faizal Rahman, lepas tu claim allowance, itu saja. Tapi itu yang berlaku tuan-tuan. 1 minggu stop. 1 minggu stop tuan-tuan. Tak boleh nak counter attack macam mana. Bila kita tanya dan bila kita timbulkan ke mana pergi pasukan yang menang, dia tak tekan pasukan yang menang itu untuk menjawab isu, tetapi dia hentam je kita. Lepas tu saya cakap, kan, siapa yang baru berpolitik ni? Takkan kau tak faham perlunya naratif dalam berjalan politik ni? Ni seminggu ni. Jadi ini yang berlaku tuan-tuan. So kenapa saya kata UMNO kena berbangga?
Sebab itu menunjukkan betapa berkualitinya pemimpin-pemimpin UMNO sampai kena sailang dengan orang. Tapi adakah itu boleh menjustifikasikan sakitnya hati atas tikaman itu? Tidak, Wan. Takkan mungkin. Takkan mungkin jawapan itu boleh menyedapkan hati. Takkan mungkin jawapan itu boleh meredakan perasaan marah dan sebagainya. Jadi bila mana saya mengatakan bahawa pemimpin-pemimpin UMNO berkualiti, tuan-tuan kena faham juga di sebalik pujian itu secara tersiratnya bermaksud bahawa Parti Keadilan Rakyat berada dalam keadaan yang sangat kritikal dan ketandusan pemimpin-pemimpin yang berwibawa, pemimpin-pemimpin yang berkualiti untuk diangkat naik untuk menjadi sebagai pentadbir negeri dan juga negara. Tuan-tuan setuju tak? Bila sampai pada satu masa kau sanggup import pemain luar, alright, maknanya kena sedarlah tuan-tuan bahawa pemain-pemain tempatan hauk-hauk belaka. Kan? Pemain luar kau sanggup bayar jutaan ringgit. Tetapi pemain tempatan kau tak sanggup nak bayar even 100,000 ringgit pun untuk sebulan. Itulah contoh dia, tuan-tuan. Jadi maknanya, sekali lagi tuan-tuan ingat dan pergi cari balik apa yang YB Rafizi katakan. Bahawa saya begitu lega dengan apa yang berlaku sekarang. Ni selepas dia resign. Kan? Saya begitu lega dan saya nak berehat. Saya direhatkan. Saya diselamatkan daripada politik elit kelas atasan. Betul tak, tuan-tuan? Betul tak apa yang disebut oleh YB Rafizi itu? Kan? Walaupun ada sebelum ini kawan-kawan saya dalam keadilan merasakan apa yang saya sebut ni rubbish, tapi percayalah, aku tahu jauh di dalam hati kau bersetuju pada malam ini apa yang aku sebut, dan kau bersetuju apa yang YB Rafizi sebut sebelum ini, bahawa dia terselamat daripada percaturan politik elit, percaturan politik kelas atasan. Tapi ini lebih kepada sekadar bukan semata-mata politik, tuan-tuan. Okey, ini bukan semata-mata politik kelas atasan. Di peringkat bawah ini rakyat, kita lah rakyat marahin, anggota-anggota Parti Keadilan yang anggota macam saya ni, okey. Di peringkat kita dijual dan dilaungkan dengan perjuangan. Parti ini, kau sambunglah. Kan? Namun di peringkat atas, dia cuma sekadar satu permainan, dia cuma sekadar satu game, tuan-tuan. Pertukaran jersey, membeli pemain sana dan sini hanyalah menjadi sebagai satu hobi, tuan-tuan. Begitu saja. Begitu saja. Faham. So, bila mana saya mengatakan begitu, maka sedarlah, tuan-tuan, ungkapan keramat reformasi itu sepatutnya dah sampai masanya kita improvisekan menjadi reformani, tuan-tuan. Aduh, hai. Jadi bukalah mata semua, bahawa untuk kita melihat bahawa negara kita memerlukan satu anjakan paradigma untuk masyarakat dan rakyat kita faham. Sudahlah diperbodohkan. Okey. Kenapa yang bawah ni dia nak bergaduh sakan? Kenapa, tuan-tuan? Dalam keadaan di atas itu mencaturkan, sedang menyusun satu game demi game. Adakah dia kisah? Tak kisah, tuan-tuan. Kan? Jadi with due respect dengan semua pemimpin-pemimpin UMNO, kalau saya duduk berada di situ pun saya akan mengamuk. Kan? Sebab saya sendiri lalui selama tempoh 1 bulan ini, sakitnya dikhianati, sakitnya kesan pengkhianatan itu, tuan-tuan. Kenapa saya cakap? Okey, tuan-tuan. Ada orang tanya yang macam dia kata saya ni goreng je dekat Facebook. Dekat TikTok kan. Dekat Facebook saya tulis lah kan. Dekat sini saya buat live, saya bercakap. Saya cakap aku tak goreng.
Kau jangan cabar aku kalau aku tunjukkan bukti apa yang aku ada. Kan? Saya cakap okey kalau aku tunjukkan bukti dan benda tu betul kau belikan aku motor. Kan? Dia tak berani tuan-tuan. Dia tak berani tuan-tuan. Pergilah tuan-tuan tengok dekat media sosial kawan-kawan keadilan. Masing-masing tengah frust menungging tuan-tuan. Tengah menungging. Sebab itu saya buat tajuk okey ke tak tu semua. Aduh, hai. Berbuih, kau ingat aku cakap selama sebulan ni berbuih ni sebab apa tuan-tuan? Sebab apa? Aku cuba sampaikan sudah-sudahlah hidup dalam denial. Sudah-sudahlah hidup dalam penafian. Tak memberikan sebarang keuntungan pun tuan-tuan. Jadi, kenapa pula kita nak rasa heran dengan apa yang berlaku? Sekejap tuan-tuan. So kalau saya boleh gambarkan adalah mereka sedang melalui situasi yang sama pada malam pada hari Rafizi meletakkan jawatan. Sebab rumours Tengku Zafrul nak masuk dan melompat ke dalam PKR ini bukan sehari dua, sebulan dua. Bukan tuan-tuan. Hampir setahun. Hampir setahun. Orang dah berbicara hampir setahun sebelum tempoh senator dia nak berakhir. Dah setahun dah orang bercakap pasal benda tu. Kan? Dah setahun. Cuma saya nyatakan kenapa hari ini. Dan saya pun jawab. Sebab pada hari ini isu setting pemilihan percaturan khianat yang berlaku penyingkiran terhadap YB Rafizi gagal diribat. Tidak ada sebarang respon balas daripada pasukan Nurul Izzah untuk menafikan naratif ini. Jadi maknanya dia memerlukan satu naratif lain untuk menenggelamkan isu ini. Tapi percayalah cakap saya tuan-tuan. Saya tak perlu ulas tentang Tengku Zafrul sebab isu itu sedang diulas dan sedang ditekuni oleh pemimpin-pemimpin UMNO. Saya tidak perlu menambahkan lagi perahan limau pada luka mereka. Tak perlu tuan-tuan. Tak perlu sebab bukan itu tugas saya. Cuma saya nak menyampaikan kenapa malam ini kerana genap 1 minggu pasukan damai telah gagal untuk mengemukakan sebarang counter attack terhadap pasukan hero. Gagal sama sekali. Itu pun dalam keadaan YB Rafizi senyap. Aku rasa kalau YB Rafizi tu buka mulut, alamak tuan-tuan. Kalau tak ke dalam dia tu, aku rasalah kalau tak ke dalam dia tu, akulah yang ke dalam. Aduh. So, sebagaimana pengkhianatan terhadap YB Rafizi itu dilunakkan dengan 2 perkataan move on, maka apa yang berlaku pada hari ini terhadap apa yang berlaku dalam kejadian Tengku Zafrul, kejadian ini akan dilunakkan dengan perkataan demi kestabilan negara. Kali ni kalau kau rasa aku tipu, aku santau kau. Dah banyak kali aku buat ramalan tepat ni. Tuan-tuan tengoklah esok. Keluarlah berita, naratif demi kestabilan negara, demi kestabilan ekonomi negara. Yang penting ada perkataan kestabilan. Jadi kalau betul tuan-tuan, esok siapa live, aku nak korang belikan motor. Kumpul sikit seorang, aku nak beli motor yang ketiga. Aku tak nak pergi Vietnam. Aku dah pergi Vietnam. Buat apa aku nak pergi Vietnam? Jadi aku tak nak. Alright. Jadi bukalah mata tuan-tuan. Saya sampaikan benda yang sama. Ada kawan-kawan saya dekat keadilan mesej saya, WhatsApp saya. Bermula-mula tu dia makilah saya kan. Lepas tu dia, sebab saya faham lah kenapa dia maki. Kan? Sebab dia maki, akhir sekali dia kata apa? Tut, betul lah kau cakap. Aku cakap. Apa benda? Jadi kau rasa menyesal tak? Kau tak follow aku punya live selama berapa lama ni kan? Kau rasa ketinggalan kan? Tapi tak apa. Nanti aku up balik, aku download balik full ceramah aku dalam YouTube. Kau sabar. Kau sabar je kan? So dia kata dia rasa aku rasa menyesal pula tak follow kau punya live. Siapa suruh? Sebab kau rasa apa yang aku cakap, kau rasa Faizal Rahman buat live semata-mata sebab dia kalah. Apa benda bang? Aku 3 tahun lepas aku dah kalah. Aku tak pernah buat live macam ni. Aku tak pernah buat status apa-apa pun. Tak pernah.
Dan selama 17 tahun menjadi peguam, bukanlah aku tak pernah kalah tuan-tuan. Pernah kalah. Jadi kalah dan menang itu bukan persoalannya. Bukan persoalannya. Untuk sekian kalinya saya mengatakan, menang dan kalah itu bukan persoalan dia. Tetapi persoalannya adalah pentadbiran keadilan. Kita mempersoalkan dulu macam mana kita nak reform sistem mahkamah. Kita nak reform. Sebab kita percaya, zaman pentadbiran Mahathir dulu, Tun Mahathir dulu, dia mencengkam mahkamah. Jadi mahkamah perlu dilepaskan daripada cengkaman kuasa politik. Itu reform. Nampak tak? Supaya mahkamah melalui kuasa budi bicara yang penuh diberikan kepada hakim-hakim untuk melaksanakan tugas mereka tanpa rasa takut, tanpa rasa ugutan, tanpa rasa sebarang kawalan. Jadi kalau kita ataupun mana-mana peguam yang kalah, dia akan membuat rayuan di atas dasar kehilafan pentadbiran dalam keadilan. Pentadbiran keadilan, tuan-tuan. Itu cerita dia. Dia tidak merayu kerana dia kalah. Bukan. Kena faham tu. Walaupun bunyi macam sama tapi dia tak sama. Kau faham-fahamlah. Samalah juga pada situasi politik kita. Dalam pada dulu kita mengatakan kita nak reform, kita nak ubah sistem nepotism. Kita tak nak lihat negara ini ditadbir dan dikawal selia oleh kroni. Kita tak nak lihat negara ini dikawal selia oleh kaum kerabat. Tapi apa yang berlaku? Sedikit demi sedikit negara ini sedang dibawa menuju kepada pentadbiran keluarga. You suka ataupun tidak, lantakkah apa yang kau nak cakap? Tetapi hari demi hari kita melihat ini yang sedang berlaku dalam negara kita, tuan-tuan. So, kalaulah masih lagi ada yang nak mengatakan, aku bercakap because of 88. Ni, YB Rafizi diberikan dalam keadaan 3,000 bilangan dia. Jadi kalau setakat 88 ni terlalu sikit dan terlalu lekeh sangat, tuan-tuan. Itu cerita dia. So, apa yang kita sedang bicarakan? Kita sedang membicarakan soal pentadbiran negara ini ke mana hala tuju dia. Dalam keadaan negara kita berada dalam satu situasi yang sangat dilihat, sangat stabil, menuju ke arah yang betul. Kenapa kacau bilau ini dilakukan? Kenapa kacau bilau ini sedang dilakukan? Jadi sebagai rakyat, walaupun ada yang kata tadi PMX lebih bijak, betul, aku tak nafikan. Tetapi ayat itu tak boleh menafikan hak rakyat untuk bersuara. Engkau cakaplah banyak mana pun, sebijak-bijak siapa pun, kerajaan perpaduan ini baru memasuki 3 tahun pentadbiran. Sebijak-bijak siapa pun yang mentadbir sekarang ini, kerajaan perpaduan ini baru wujud 3 tahun. Berapa puluh tahun kerajaan UMNO Barisan Nasional mentadbir negara. Jadi kalau engkau nak katakan orang yang mentadbir negara 3 tahun ini dikira bijak, aku merasakan kredit juga perlu diberikan kepada susuk tubuh orang yang berjaya mengekalkan kuasa selama 30 tahun itu. Bukan 30 tahun, 60 tahun. Jadi kebijaksanaan ini perlu dinilai mengikut masa. Ini cerita dia, tuan-tuan. Dan rakyat mempunyai hak yang dijamin di bawah perlembagaan untuk menyatakan pandangan mereka. Tidak ada siapa-siapa pun boleh merampas hak ini daripada tuan-tuan. Tidak ada siapa-siapa pun boleh merampas hak ini daripada saya. Dan pada hari ini, saya sebagai warga negara Malaysia berpandangan dan merasakan negara kita sedang berada dalam fasa kacau bilau. Apa yang berlaku pada hari ini adalah baru permulaan. Dalam memasuki minggu kedua. Memasuki minggu kedua ditimbulkan berlakunya kejadian ini disebabkan tragedi pengkhianatan terhadap YB Rafizi masih gagal ditangani dengan cara yang baik. Itu dia cerita dia, tuan-tuan. Ada yang tanya memasuki PRU adakah parti ini boleh menang? Saya rasa kawan-kawan dekat dalam ni pun boleh jawab. Okey. Itu saya katakan tadi. Bila mana saya menyebut tentang pengambilan pemain-pemain import dan sebagainya. Maka tuan-tuan kena sedar, saya pernah sebut sekali dulu bahawa di mana
di mana catch sebenar, the real catch of pengkhianatan, penyingkiran Rafizi Ramli. Semalam pun saya ada sebut. Okey, saya nyatakan bahawa the real ending dia adalah ataupun aim dia adalah untuk menafikan senarai calon-calon PRU yang akan dibawa oleh YB Rafizi. Jadi tuan-tuan kena ingat, bahawa kita ada banyak kerusi-kerusi kekosongan apabila senarai nama yang sepatutnya diberikan kepada YB Rafizi itu akan dinafikan sepenuhnya. Jadi tuan-tuan kena ingat, siapakah yang akan mengisi kekosongan-kekosongan itu? Siapa yang akan mengisi kekosongan-kekosongan itu? Maka saya ingin menyatakan bahawa kekosongan-kekosongan itu akan diisi oleh pemimpin-pemimpin UMNO yang tidak mendapat tempat dalam UMNO. Okey. Akan diambil alih kekosongan itu oleh pemimpin-pemimpin UMNO yang tidak mendapat tempat di dalam UMNO semasa PRU nanti. Jadi, dia ada timbul persoalan yang mana saya pun tidak ada jawapan lagi. Sama ada PKR sedang mengambil alih UMNO ataupun UMNO yang sedang mendominasi PKR. Wallahu a'lam. Ini masa yang akan menentukan. Ada yang sebut KJ. Exactly. Jangan terkejut tuan-tuan kalau KJ bertanding di bawah logo kita. Jangan terkejut. Sebab sekarang ini it's just another jersey tuan-tuan. Tuan-tuan faham tak? It's just another jersey. Jangan cakap soal perjuangan. Perjuangan itu untuk di bawah ini. Kita tinggalkan perjuangan, kita tinggalkan semangat perjuangan itu untuk difahami, untuk disembangkan di kalangan ahli-ahli bawah. Tetapi di kalangan atas ini mereka tak kisah. Orang yang tak hafal lagu parti pun. Ni siapa? Siapa yang cakap lagu parti pun tak hafal lagi. Sekarang ni kau telan lah balik. Siapa yang sebut tuan-tuan? Siapa yang sebut? Cepat. Siapa yang sebut? Siapa yang sebut? Dia saya bagi hint. Dalam grup daripada grup dari grup damai, dia ada sebut dia menyindir kita. Ada jawapan yang betul lah ni. Dia kata apa? Lagu parti pun tak hafal lagi. Ni aku nak tanya. Tengku Zafrul tu dah hafal ke belum lagu parti? Aku takut nanti tengah berdiri, kan? Dia tengah berdiri tersasul menyanyikan lagu UMNO. Jadi, Syed Shah, kau telan lah balik kata-kata kau. Kau telan lah balik Syed Shah. Aku rasa kalau dia buat live, sonok tu kan? Pandai-pandai lah kau Syed. Sebab apa tuan-tuan saya cakap? Okay, konsep sejarah perjuangan hanya ditinggalkan untuk kita rakyat marahin, untuk disembangkan di kedai-kedai kopi. Sebab itu ada memang amalan kelompok-kelompok elit politik atasan ini, dia memang tidak mahu rakyat dia cerdik dan pandai. Sebab kalau terlalu cerdik dan pandai, dia boleh baca apa move akan datang. Nampak tak tuan-tuan? So, bila kita bercakap soal menukar jersey tadi, it's just another jersey. Hari ni aku masuk Manchester United, esok aku masuk Liverpool. Apa yang berbezanya? Berbezanya cuma bayaran saja tuan-tuan. Nampak tak? Sebab itu saya katakan ini just another game. Kan? Ronaldo pindah daripada satu pasukan kepada satu pasukan. Untuk apa tuan-tuan? Selain daripada dinafikan permainan dan sebagainya, konsepnya tetap sama tuan-tuan. Konsepnya tetap sama. Mana yang memberikan tawaran yang lebih lumayan, maka dia akan pergi ke sana. Itu keadaan dia tuan-tuan. Sebab itu kita lihat. Untuk kita rakyat Malaysia, kita perlu menganjakkan kita punya paradigma kita, cara kita berfikir. So saya baru bersembang tadi. Dalam sembang-sembang tu saya sentuh tentang isu politik semasa. Itu meeting tadi tentang kes mahkamah lah kan. Tapi bila dah hujung-hujung dah selesai tu, kita sembang pasal politik lah. So saya mengatakan dalam satu perjalanan dia akan ada bab 1, bab 2 tentang sejarah dan kisah lampau. Masuk bab ketiga, bab keempat, bab kelima,
Ini yang kehadapan. Dan inilah kita lalui sekarang ni. Bab 1 dan bab 2 yang dihidangkan saban hari, soal sejarah perjuangan, jati diri perjuangan, ini diserahkan, hanya ditinggalkan chapter 1 dan chapter 2 untuk di kalangan-kalangan penyokong dan juga rakyat marhain. Di peringkat chapter 3, chapter 4, chapter 5, ini untuk kita. Ini jangan didedahkan. Kalau didedahkan, maknanya yang bawah-bawah ini akan naik memberontak dan melawan kita. Ini cerita dia, tuan-tuan. Sebab itu saya nak mengatakan, saya tak pernah menafikan perjuangan dan sebagainya. Ni pada malam ini, bila berlaku kejadian Tengku Zafrul masuk PKR, tuan-tuan tanya balik kepada orang-orang keadilan yang tak sudah-sudah menyebut tentang perjuangan parti ini adalah perjuangan presiden dan keluarganya dulu. Jadi dia kata, kalaulah anak dia, bini dia semua mendominasi dalam parti, aku tak ada masalah. Sebab memang parti ini untuk dia. Ini ayat dia. Now, saya nak tanya balik. Adakah tidak ada orang lain yang lebih layak untuk diangkat? Kenapa mesti kau import? Ini kau jawab dengan jujur. Adakah dalam diri Tengku Zafrul itu lebih memahami perjuangan parti berbanding kau? Sekarang saya pulangkan balik paku keras ini. Saya pulangkan balik jawapan ini dan soalan ini untuk kau jawab. Ini cerita dia. Kita ada, tuan-tuan. Kita ada yang layak, kita ada yang bijak, tetapi disebabkan ketakutan, disebabkan bayang-bayang yang kau gerun, maka kau cantas budak ni, kau angkat orang lain. Ini kadang-kadang kita pun tak tahulah macam mana keadaan dia. Katak lompat ini pun kita perjuangkan dulu, betul? Disebut tentang apa katak lompat. Bukankah kita perjuangkan dulu benda ni? Bukankah kita perjuangkan dulu? Kita perjuangkan. Cuma saya nak tarik balik perhatian tuan-tuan. Betul, yang ini saya tak tahu, saya kembalikan balik ke tuan-tuan. Alright. Situation kita, sama ada persoalan penting, adakah UMNO sedang mengambil alih PKR ataupun PKR lah yang sebenarnya mengambil alih UMNO. Mana satu, tuan-tuan? Sebelum saya buat live malam ini, sebelum ini, saya memang kata orang ada berbincang tentang benda ini, tetapi tak terlalu mendalam. Dimerasakan bahawa UMNO itu akhirnya akan diserap masuk dalam PKR. Somehow saya percaya, tetapi saya cakap UMNO ini parti yang lama, dan bila parti yang lama dia ada pengalaman. Dia lah lalu segala macam onak duri. Jadi tak mudah-mudah itu kau nak sailang dia. Silap hari bulan UMNO akan kembali berkuasa, membentuk kerajaan perpaduan, tetapi bukan dengan PH. Kau kena ingat. So bila itu berlaku, sebab dalam sesuatu perkara kita tak boleh baca satu hala saja, kita kena baca dua hala. Betapa orang cakap betapa pertarungan tu sengit untuk kita melenyapkan UMNO dalam kancah politik negara. UMNO memang tewas, tapi dia tak mati, tuan-tuan. Kan? Di zaman sebelum ini UMNO berkuasa. UMNO membentuk kerajaan bersama dengan PAS. Dia hidup. Dan bila PAS tak boleh nak pergi jauh, pada hari ini UMNO dan Barisan Nasional membentuk kerajaan dengan Pakatan Harapan. So UMNO tak pernah tewas, tuan-tuan. Kena ingat. UMNO tak pernah tewas. Jadi kalau kau merasakan PKR sedang mengambil alih UMNO, kau silap. Kau merasakan begitu sebab kau berada di atas. Semasa UMNO menjadi kerajaan, siapa yang diangkat menjadi Perdana Menteri selepas Muhyiddin Yassin? Bukankah Ismail Sabri? Betul, tuan-tuan? Selepas kerajaan tebuk atap terbalik, UMNO kembali berkuasa. Dan sekarang ini selepas PRU 15, UMNO kembali berkuasa.
Saya nak katakan UMNO sentiasa berkuasa dan menjadi kerajaan dan semakin improvise. Maknanya sakit-sakit yang dia dapat itu, badan dia membentuk satu imunisasi. Ada vaksin-vaksin yang dia telah pun absorb dan UMNO menjadi semakin kebal, semakin kenyal sifat dia. So saya mengatakan dalam perbincangan itu, aku risau. Sebenarnya aku risau bukan PKR yang take over UMNO, tetapi UMNO yang akan melenyapkan PKR. Itu situasi dia. UMNO bukan take over PKR tau. UMNO melenyapkan PKR. Sama ada betul ataupun tidak, ini satu teori yang sama-sama kita lihat. Okay? Jangan ada yang melompat lagi. Cai-cai Jekom, okay? Geng-geng damai. Kau jangan melompat. Ini teori politik. Dan sekarang ini sedarlah kau sedang masuk dalam live politik. Ini bukan live menjilat. Tak ada tuan-tuan. Tak ada. Jadi kalau kau rasa kau nak tenang-tenang, kau nak relax, kau pergi masuk dalam live damai. Jadi kau jangan rasa kau silap live, tak ada. Rasa nak damai, pergi masuk dalam live damai. Jadi boleh sembanglah dengan Vietnamese, sembang dengan Turki, kan, geng-geng Turki, bolehlah dalam tu. Dalam ni tak ada damai-damai. Dalam ni kita cakap direct je tuan-tuan. Dia tak ada lapik-lapik je. Jadi jelas tak tuan-tuan? Ada yang mesej saya, dia kata, Zal, kau laju sangat lah Zal. Dia kata, kau janganlah melompat-lompat kau punya live ni. Okey, saya stop sekejap. Ada tak yang boleh faham penyampaian saya? Saya cuba meraihkan semua yang ada. Pejuang organik. Tak ada. Pejuang organik tidak wujud tuan-tuan. Sebab itu kenapa reformis sangat marah. Ditambah pula dengan isu ini lagi dia marah. Lepas ini tuan-tuan tak perlu berpolitik. Tak perlu nak ikut hafal nyanyi lagu dan sebagainya. Okey, tuan-tuan cuma persiapkan diri tuan-tuan dengan package yang lengkap. Lepas itu tunggu masa yang sesuai untuk diterima, tuan-tuan masuk. Sebab perjuangan daripada awal sama ada 25 tahun, 27 yang tahun, bila tuan masuk bila masuk dalam parti, semua tak relevan. Sebab itu Presiden Anwar Ibrahim mengatakan akan ada pindaan dibuat. Ni betul tak? Tuan-tuan ingat tak? Dalam Kongres disebut bagi membolehkan ahli-ahli baru masuk bertanding. Rupa-rupanya Tengku Zafrul lah tuan-tuan. Hari ni dia masuk, minggu depan pun boleh bertanding. Selamat datang buat ahli-ahli yang merasakan bahawa kita berada dalam perjuangan yang sejati. Aduh, please connect the dot tuan-tuan. Please connect the dot. Saya tak nak lah tuan-tuan masuk dalam live saya. Saya bersembang. Tetapi tuan-tuan gagal untuk menyambungkan satu titik ke satu titik yang lain. Saya tak nak tuan-tuan. Sebab kita mengorbankan masa yang ada ini untuk kita melihat bahawa rakyat perlu dibijaksanakan. Itu saja tuan-tuan. Kita janganlah kata orang terpedaya, masih lagi terpedaya. Ini demi keadilan, demi kestabilan ekonomi, ini lebih kestabilan dan keamanan. Jangan bagikan kepada kami jawapan-jawapan klise macam tu. Boleh tuan-tuan Aduh, hai. Jadi kita lihat dalam PRU 16 akan datang, kalau adalah dalam PKR sekarang ini yang mengintai-ngintai kerusi, kau kena sedar, walaupun tim Rafizi, YB Rafizi, walaupun senarai YB Rafizi tidak boleh dibawa masuk lagi untuk pertimbangan, tetapi dan kau merasakan tidak ada persaingan, dan malam ini aku menyatakan bahawa kau silap. Okey, kau silap. Bukalah mata dan sedarlah bahawa walaupun senarai nama YB Rafizi tidak ada lagi dalam senarai, okey, tidak dibenarkan masuk untuk berebut kerusi dengan calon-calon yang lain, tetapi PKR akan membawa masuk calon-calon daripada luar. Maknanya pemain-pemain import akan ada. Pemain-pemain import akan dibawa masuk, maknanya
Bila kau tengok cantik Rafizi telah disingkirkan. Jadi maknanya daripada contoh kan, katalah kita katakan 100 contoh ni contoh kan. Jadi bila YB Rafizi tak ada, 100 kerusi dia ni kosong. Jadi kau mengharap aku boleh melobi, aku boleh menjilat, aku boleh mengampu, aku boleh mengipas, aku boleh pasang aircon to the maximum dengan harapan kau akan dipilih jadi calon. Jadi pada malam ini kau pergi ambil wuduk, basuh kepala, basuh muka, sedarlah bahawa persaingan kau bukan dengan tim Rafizi, line up YB Rafizi, bukan. Tetapi dengan line up bekas-bekas UMNO ataupun calon-calon daripada parti lain. Jadi again, adakah laluan kau untuk melobi calon-calon tu menjadi mudah? Tak juga. Sebab ada tim baru yang menggantikan line up daripada YB Rafizi. Berbezanya, tim YB Rafizi ini adalah orang-orang yang susah, adalah orang-orang yang faham perjuangan. Jadi dia datang itu dengan satu harapan untuk merubah, untuk reform. Dan calon-calon yang bakal masuk ini adalah calon-calon yang membawa package. Troli demi troli. Kau cakap berapa troli kau nak? Kau jangan main-main. Maknanya calon-calon akan datang adalah calon-calon bangsawan. You name it. Berapa banyak troli kau nak, berapa banyak lori kau nak, aku boleh jadikan untuk kau. Berapa banyak baju kau nak, berapa banyak bendera kau nak. Nampak tak tuan-tuan? Jadi secara rasminya kita boleh umumkan parti ini parti derita bermula daripada malam ini 30 hari bulan telah pun terkubur. Tinggal lagi tuan-tuan tolong cadangkan di mana kita nak buat tugu peringatan. Dekat mana kita nak dirikan tugu peringatan parti ini parti derita. Selain daripada kubu peringatan, kita boleh buat juga kubu-kubu dan nisan tu kita letak sekali. In memorial bla 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 parti ini parti derita. Sebab bersedialah tuan-tuan. Oh, janda baik pematang pau. Selepas ini kita akan menjadi parti bangsawan tuan-tuan. Bergembiralah tuan-tuan, ini satu permulaan. Jadi tuan-tuan tak adalah nak merungut. Tuan-tuan nak apa? Nak baju, nak bendera kan, sebelum ni lambatlah Rafizi ni kan. Nak bendera pun lambat sampai, nak baju pun limited. Sekarang ni kita dah jadi kerajaan. Aduh, Rafizi ni tak buat kerja lah kan. Jadi kita nak brainwash, kita nak ice breaking program dan sebagainya. Setiap bulan kita nak buat program. Kita nak buat dekat pantai-pantai, kita nak buat kat pulau-pulau. Selepas ini tuan-tuan. Nantikan tuan-tuan. Jadi berpijaklah di bumi yang nyata. Berpijaklah di bumi yang nyata. Aku hanya menyampaikan. Kalau faham, kalau terima, tolak, nak menafikan pun terpulang. Tiada paksaan tuan-tuan. Tidak ada siapa-siapa pun yang duduk di dalam ini komen dan memberikan bayaran, dibayarkan 50 sen satu komen, RM1 satu komen. Tak ada tuan-tuan. Tak ada tuan-tuan. Cuma kalau mana yang merasakan apa yang saya sampaikan satu perkara yang proven dan berlaku, saya ucapkan terima kasih dan saya rasa lega tuan-tuan. Maknanya kata orang sacrifice ataupun gamble. Saya boleh katakan gamble. Gamble ini perjudian lah kan. Maknanya saya memperjudikan nasib saya bila mana saya mendedahkan pemilihan 2025 adalah satu kegagalan. Pada masa itu saya gamble tuan-tuan. Hanya saya seorang sahaja yang mendedahkan di media. Jadi apa ni bukan perjudian. Apa nama maksud dia tu? Gamble lah kan. Apa bahasa ayat yang lebih tepat tuan-tuan? Pertaruhan. Ya betul. Maknanya kamikaze, pertaruhan. Pertaruhan yang saya buat pada masa tu, yang mana saya merasakan kalau aku tulis aku boleh kena gantung, kalau aku tulis aku boleh kena buang. Pada hari ini tuan-tuan,
secara jujurnya buat sekian kalinya, saya merasakan pertaruhan itu sangat-sangat berbaloi. Sebab saya pada masa 19 April 2025 itu, saya bukan buat untuk siapa-siapa, tapi saya buat untuk diri saya. Saya melihat bahawa ini satu percaturan, ini satu setting yang saya perlu bersuara. Dan Alhamdulillah pada hari ini, kalau tuan-tuan tanya saya, mempertaruhkan nasib, betul. Kalau tuan-tuan tanya saya kenapa pengumuman Tengku Zafrul itu dibuat, percayalah tuan-tuan, sebab selama 1 minggu tim damai gagal membentuk satu naratif untuk menafikan naratif bahawa naratif YB Rafizi dikhianati, disingkirkan dan sebagainya. Ini cerita dia tuan-tuan. Sebab sebenarnya Tengku Zafrul itu sepatutnya melakukan pengumuman itu setelah pimpinan UMNO menerima dan dipujuk. Dan sekarang ini tuan-tuan tengok dalam media sosial, terutamanya di Facebook, pemimpin-pemimpin UMNO sudah mula mengamuk, tuan-tuan. Dan tidak keterlaluan kalau saya katakan bahawa pertembungan UMNO dan juga PKR sedang berlaku sekarang. Tuan-tuan pergi tengok, saya tak ada ni, saya tak buka Facebook pun. Saya bukan buat magic ke apa tak, tuan-tuan, tapi tuan-tuan tengok. Tuan-tuan tengok bahawa sedang berlaku sekarang ini pergaduhan. Sedang bermula. Telah pun bukan bermula, telah berlaku pergaduhan di antara UMNO dan juga PKR, tuan-tuan. Dah mula, tuan-tuan. Tetapi adakah kita nak salahkan UMNO? Kalau kita duduk dekat kerusi UMNO pun, kita akan marah, tuan-tuan. Kita akan marah. Siapa yang tak marah? Sebagaimana aku marahkan Rafizi itu dikhianati, macam ni juga dalam UMNO itu akan ada pejuang yang akan bersuara macam aku. Tuan-tuan percayalah. Lepas kita mencapai 2 juta like malam ni, aku sebut balik, lepas kita mencapai 2 juta like malam ni, tuan-tuan keluar, tuan-tuan tengok. Aku yakin dan pasti. Kau jangan keluar sekarang. 2 juta likes, kau jangan main-main. Ni baru pukul 12 ni. 2 juta likes. Kita nak capai 2 juta likes. Sebab geng-geng Chai Jaikom kata aku recycle gambar yang sama. Mangkuk betul. Celah mana aku recycle gambar yang sama? Aduh. Kadang-kadang tak boleh belah dengan dia punya bodoh ni kan. Aku minta maaf lah. So, tuan-tuan, akan ada dalam UMNO yang darah dia darah pejuang macam saya, yang akan bangkit bersuara dan menentang. Tuan-tuan tengoklah. Tuan-tuan tengoklah. Bermula daripada malam ini, tuan-tuan. Bermula daripada malam ini. Jadi, semalam saya baru katakan, ada perbincangan untuk membawa masuk KJ, nak pujuk UMNO. Untuk meredakan situasi. Sama juga dengan Tengku Zafrul, sebab dah setahun dah berlaku. Tapi pimpinan UMNO memang tak terima cadangan tu. Dia kata, kenapa kau nak tolak? Kenapa kau nak curi orang kami? Dah setahun, tuan-tuan. Gedegang. Tak dapat persetujuan. Tapi tuan-tuan kena ingat. Tuan-tuan kena ingat tuan-tuan kena ingat pada malam ini, taktik ataupun teknik ilmu politik yang telah pun kita katakan basi. Untuk mengalihkan satu isu, kita kena mewujudkan satu isu yang besar. Jadi isu yang besar ini adalah pergaduhan PKR dan UMNO bermula sekarang untuk menenggelamkan khianat yang berlaku terhadap YB Rafizi. Ni cuma aku nak cakap. Engkau memang tikam YB Rafizi. Tetapi tikaman itu tidak membunuh YB Rafizi. Kau kena ingat. Dan semasa kau menikam YB Rafizi, kan semalam aku cerita kan, sebelum kapal tu karam, YB Rafizi dah lompat laut tu dengan life jacket dia, seberang berenang sampai ke hentian. So kapal yang bocor tu sekarang ni diduduki oleh Damai and the team. Faham tak? So kapal tu masih ada. So macam mana dia mengharapkan isu YB Rafizi ni akan tenggelam sebab YB Rafizi tu tak mati. Memang niatnya kau nak bunuh dia, tapi dia tak mati. Dan panglima dia sedang bersuara, antaranya aku. Yang lain tu hanya tunggu signal. Kau faham tak? Jadi kalau kau merasakan kita menimbulkan satu isu lain yang besar untuk menutup isu ini, kau silap.
Sebab apa? Sebab kami akan terus bercakap dan di sana isu baru itu akan juga terus bercakap dan mula bercakap. Maknanya taktik menimbulkan huru-hara yang baru untuk menenggelamkan huru-hara yang lama tidak akan menjadi, tuan-tuan. Selamat berjuang untuk Nurul Izzah and the gang. Tuan-tuan bayangkan isu YB Rafizi kena khianat ini seminggu diorang tak mampu nak debat. Agak-agak apa agaknya naratif yang diorang akan timbulkan. Silap hari bulan, tuan-tuan. Kepala-kepala Jecom kat Putrajaya tu, kena heart attack, tuan-tuan. Sebab isu satu aku tak selesai lagi, keluar pula isu kedua. Begitu je lah, tuan-tuan. Selamat berjuang, tuan-tuan. Aku macam ni lah, minum air kosong, gelak-gelak kan. Tunggu korang nak hantar motor entah bila agaknya. Aduh. Aku pun tak tahu sebenarnya kan. Aku pun tak tahu siapakah yang memberikan idea. Okey, kita kena divert isu Rafizi kena khianat. Dah seminggu dimainkan. Jadi macam mana kita nak divert? Kita petik bullet Tengku Zafrul. Aku pun tak tahu siapa yang bagi idea ni. Kan? Kelakar tak, tuan-tuan? Distraction PKR tak menjadi sebab isu YB Rafizi sedang bergelora. Betul. Betul sangat-sangat. Betul sangat-sangat. Jadi sebenarnya di saat ini siapakah yang paling gembira, tuan-tuan? Kalau tanya pada saya, yang paling bergembira di saat ini adalah kawan-kawan dan geng-geng Tun Mahathir. Kan? Sebab dia rasa aku baling satu bom. Tapi bukan satu tempat yang meletup. 2 tempat yang meletup. Alamak, dia kata gembiranya kita. Kan? Macam kata orang raya sebelum tiba raya, tuan-tuan. Kalau boleh lah dia orang bakar bunga api, dia bakar, tuan-tuan. Tapi dia kata kau relax dulu. Jangan nampak sangat. Kau tunggu. Kau tunggu. Budak tim kita tengah buat kerja. Tim-tim kartel kita tengah buat kerja ni. Bagus. Tengah buat kerja, kau sabar je. Jadi siapa yang tengah gembira? Si Atuk tua tu kan. Si Asmin tu, dia tengah happy ni, tuan-tuan. Dia tengah happy. Inilah yang geng-geng yang sedang makan popcorn apa semua kan. Najib dekat dalam pun masih macam, jangan lupakan nasib aku lah. Nampak tak? So Atuk, Azmin and the gang yang sedang bergembira dan menepuk-nepuk tangan sekarang ni. Dia menunggu masa saja. Cantik. Bagus. Sikit lagi guys. Itulah keadaan dia. Sebab itu aku katakan. Sebab itu saya katakan, tuan-tuan. Jangan mulakan langkah kita dengan pengkhianatan. Jangan tutupkan langkah pengkhianatan itu dengan slogan-slogan Islamik, dengan slogan-slogan yang berbau semangat perjuangan. Jangan, tuan-tuan. Sebab zaman sekarang ni semua orang, kita berada di zaman yang kita tengok makeup, contoh lelaki kan, dia tengok jalan, ni makeup tebal ni. Lagi-lagi kalau yang dia filter. Kalau orang tengok, flawless ni muka Faizal ni. Tak, ini filter, tuan-tuan. Nampak tak? So kita tak akan mudah terpedaya. Kita berada di zaman yang mana, zaman yang di mana rakyat tak akan mudah terpedaya, tuan-tuan. Selamat berjuang lah. Okay, selamat berjuang lah. Itu cerita dia, tuan-tuan. Saya pun tak tahu, tuan-tuan. Tapi berita yang mengatakan Jecom sedang huru-hara, semalam lagi saya dah sebut. Cuma kalau katakan betul-betul ada kita dapat berita masuk hospital, lagilah aku tak tahulah gaya dia kan. Sebab aku tengok dah 2 hari dah. Tak ada cai-cai Jecom ni mengentam aku. Kan? Tak tahu. Rupa-rupanya nak menunggu Tengku Zafrul. Dan yang lebih best, tuan-tuan. Ini kita nak katakan macam mana kualiti pemikir-pemikir dalam cai-cai Jecom ni kan. Dia boleh up satu status. Dia up satu gambar, satu poster yang mana terdapat dalam 10 ke 12 orang ahli parlimen pembangkang menyokong kerajaan perpaduan. Dia shock sendiri, tuan. Ada orang hantar kat aku. Saya cakap lah, aku tak nak bawa benda ni, rasa macam bodoh je. Sebab apa?
pembangkang tak keluarkan isu tu, kau yang mainkan isu tu. Lepas tu dia tanya, macam mana kau tahu? Lepas tu saya cakap, kau tengoklah komen-komen dalam tu. Komen-komen tu semua komen-komen 50% satu komen. Kau tak nampak ke? Ini semua ni planted. Kan, kelakar lah. Syok sendiri. Mana ada orang buat naratif untuk semata-mata ada buat kerja ni, kerja yang asal boleh. Kalau bos tanya, macam mana? Naratif revisi dah buat? Dah tuan. Apa yang kau up? Kita up satu naratif, pembangkang, 10 orang pembangkang menyokong kerajaan perpaduan. Bagus kan? Bos ni pun tepuk tangan. Padahal bos ni kena tengok komen kat bawah tu. Tak ada seorang pun pick up isu tu tuan-tuan. Kelakar tak? Sebab apa? Daripada awal, page itu dibayar oleh diorang, komen-komen tu dibayar oleh diorang. So yang mana berjayanya? Naratif tu not even sampai kepada rakyat bawah pun. Dah mak, aku cakap kelakar betul lah korang ni. So kalau lah begini gaya dia tuan-tuan, faham sudahlah. Duit habis, tetapi dihabiskan untuk membayar cai-cai bongok ni. Kita simpati, tetapi aku kalah kan. Kau cakap aku kalah, aku tak berkualiti. Dan kau pergilah panggil yang menang tu. Buat apa pula aku yang kena fikir kan? Pandai-pandai lah. Kerja aku memang membalun je. Dah nama aku pun Abang Balun. Aduh, uyup. Sebab itu kalau tuan-tuan perasan, contohnya di Sabah. Di Sabah misalnya kan. Di Sabah itu apa berlaku tuan-tuan? Air pun dah habis. Sekejap lagi saya ambil tuan-tuan. Apa yang berlaku di Sabah? Disebut bahawa Presiden PKR meletakkan dan menyerahkan budi bicara penuh kepada PKR negeri untuk menentukan hala tuju, termasuklah dengan manifesto PRN. So bila disebut macam tu, saya nak tanyalah, apa jadi dengan 13 kerusi yang kata nak diperjuangkan itu? Ulas Sabah. Saya tengah ulas ni. Kan? Saya tak akan tinggalkan Sabah. Jangan risau. Sebab pukul 10.30 tadi ke 10 lebih, ada yang mesej saya. Bos, apa ni tak live ke? Dia pun sebut nama dia. Lepas tu, ni daripada Sabah dia cakap. Jadi kalau saya nak ulas lah tuan-tuan, tuan-tuan kena tengok dan tuan-tuan kena baca macam ni. Kenapa diserahkan kepada pimpinan negeri? Sebab kalau tanya pada saya, 13 kursi tu takkan dapat. Jadi takkanlah dia nak berjuang habis-habisan. Jadi kalau tak dapat tu adalah negeri yang tak dapat. Bukan pusat. Faham tak tuan-tuan? Kan? Disebut 13 kursi oleh Panglima baru kita kan? Panglima Nia kita. Right? So, bila dia minta 13 kursi, berdegar-degar atas pentas, disulam dengan sandwich telur, sandwich daging dan sebagainya, bila ditanyakan tentang hal itu oleh wartawan, maka dia pun menjawab. Kita mencadangkan kepada Presiden untuk mengaturkan, untuk menimbangkan 13 kursi itu. Jam Anwar. Kan? Jam Presiden. Tadi kau yang berdegar-degar, kau yang petik 13 kursi, lepas tu kau serah balik kat aku. Jadi bila Anwar pergi kat Sabah, kau gila. Takkan aku nak nego pula. Jadi aku serahkan dah balik pada negeri. Jadi negara sekarang ni, pimpinan negeri lah yang terus kotang-kanting. Itu cerita dia tuan-tuan. Jadi 13 kursi tu apa cerita dia? 13 kursi tu hanyalah satu sembang-sembang kosong lah jawab dia. Faham tak tuan-tuan? Aduh. Dia ada benda yang kalau kita boleh sebut lah kan. Ada benda yang kau tak boleh sebut dekat media ni. Tak boleh. Tuan-tuan ingat saya dah banyak bercakap kan. Tapi sebenarnya tuan-tuan tengok yang banyak saya cakap ni ada banyak yang saya simpan. Paling teruk pun masa malam aku diprovok tu kan. Aku cakap apa? Tunggulah YB Rafizi letak jawatan. Lepas dia letak jawatan kan aku baru aku sembang. Jadi maknanya tuan-tuan kena ada dia memang kena ada fungsi dekat belakang kita ni untuk kontrol apa yang kita kena sebut dan apa yang kita tak boleh sebut. Buat pada masa ni aku tak pernah mendahului aku tak pernah mendahului YB Rafizi. Aku tak pernah mendahului YB Revisi. Itu cerita dia tuan-tuan. Tapi bila kau sebut terlalu laju 13 kursi, alamak. Nampak macam dah hebat kan? Tim-tim bawah ni, penyokong-penyokong dah rasa bangga. Tengok, macam ni kita nak.
Berani sebut 13 kursi. Bukan macam YB Rafizi, lembab. Sekali tak sampai berapa jam, rupanya kau minta bos kau yang nego. Sekali bos kau pergi Sabah, bos kau cakap apa? Saya serahkan kepada pimpinan negeri. Jadi untuk yang daripada Sabah ni, ketahuilah 13 kursi itu kita dah boleh perlahan-lahan padam dalam map PRN. Kita dah boleh padam. Aduh, jahanam. Tapi kalau ni ada yang komen, dia kata bila rosak kalau macam ni kan. Tim damai merosak kan. Tuan-tuan pun boleh nampak. Kan? Tuan-tuan pun boleh nampak. Bukan saya yang cakap. Untuk kawan-kawan SB saya, kawan-kawan polis saya yang duduk dalam ni, aku cuma sebut apa yang dia orang tulis. Jadi kalau kau dapat arahan untuk tangkap aku kerana menghasut, kau fikir 2-3 kali. Sebab kau gila, ada 3,100 orang dalam ni, semua pakat tulis. Aku baca je. So aku akan membawa satu defense macam ni nanti kalau kau cuba-cuba untuk menggenakan aku. Allahu Akbar, tuan kesian tuan. Jadi untuk kawan-kawan dan sahabat-sahabat di Sabah, itulah yang saya boleh komen. Okey, itulah yang saya boleh komen. So kalaulah begitu, ke mana kami? Ni untuk kawan-kawan di Sabah, saya ingin menyatakan bahawa cubalah balik berbincang dan merenung dan bangkit sokong kita angkat calon-calon tempatan yang memang ada kelayakan dan kita percaya boleh buat kerja. Sebab kita manusia tuan-tuan. Bila kita tengok calon tu kelayakannya elok, orangnya bagus, kita angkatlah dia. Semoga-moga dia mampu melaksanakan tugas dia tuan-tuan. Itu je kalau tuan-tuan tanya. Janganlah tengok pada logo tuan-tuan. Jangan. Contoh saya petik kan, tuan-tuan tengok, tuan-tuan tengok di lambang bulan yang PAS ini selalu disinonimkan dengan agama. Jangan tuan-tuan. Jangan. Itu adalah satu kita berada di zaman semuanya boleh diplastikkan tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ini casing iPhone kan. Ini sebenarnya wayang tuan-tuan. Ini adalah sebenarnya Huawei. Ini sebenarnya Huawei tuan-tuan. Jangan main-main. So kita berada dalam situasi itu tuan-tuan. Jadi untuk penduduk dan rakyat Sabah, warga negara Malaysia di Sabah, tenung-tenungkan hal ini dan sembang-sembangkan angkat calon tempatan. Sebab saya percaya kalau saya berada di Sabah pun hanya calon-calon tempatan lah yang faham isu apa yang berlaku di Sabah. Itu je tuan-tuan. Jadi saya doakan yang terbaik. Selepas kita pilih yang terbaik, kita serahkanlah kepada Tuhan. Sebab pada hari ini kalau tuan-tuan tanya saya, Faizal, adakah kau menyangka yang dulu semasa kau di rotan beberapa kali sebab kau keluar fly dengan ceramah, adakah kau rasa pada malam ini berbaloi tak yang kau kena rotan? Adakah kau rasa berbaloi ke perjuangan kau ni? Saya cakap berbaloi. Sebab apa? Perjuangan saya pada masa itu, fly daripada asrama, mendengar ceramah-ceramah, mendapatkan semangat dan perjuangan reformasi adalah perjuangan untuk menambah baik sistem negara. Saya tak berjuang untuk susuk tubuh individu. Tak. Sebab itu saya tak bersetuju bila ada orang mengatakan PKR ini adalah parti keluarga dia. Saya tak bersetuju. No, saya tak bersetuju. Saya tak bersetuju. Saya tak bersetuju. Perjuangan itu memang dimulakan oleh saudara Presiden. Itu tak dinafikan. Itu yang saya katakan tadi, chapter 1, chapter 2. Ini sejarah yang tak boleh diubah. Tetapi siapa yang akan membawa semangat perjuangan ini, dia tidak terletak kepada individu. Itu cerita dia tuan-tuan. Jadi untuk rakyat di Sabah, nilailah balik mana calon-calon yang sebelum ini memang dah tak boleh pakai, kau janganlah angkat lagi. Kena berani buat perubahan tuan-tuan. Itu sahaja tuan-tuan. Saya nak cakap lebih-lebih pun saya tak boleh mengundi di Sabah. Silap-silap kalau aku pergi berkempen pun aku tak dibenarkan masuk pun. Kan? Sebab ini kerajaan-kerajaan mereka tuan-tuan. Jadi tuan-tuan mempunyai kuasa yang sangat besar. Tolonglah saya sebarkan kefahaman kepada malam ini. Pilihlah pemimpin yang ada ideologi. Bukan pilih pemimpin yang semata-mata berlogokan parti pemerintah. Jangan tuan-tuan. Jangan tuan-tuan. So the moment saya cakap macam ni, again, adakah
tuan-tuan merasakan saya menyesal perjuangan saya selama ini. No, saya tak menyesal. Tempoh perjalanan itu yang mematangkan saya. Tempoh perjalanan itu, pergi sana sini, itulah yang menjadikan saya di sini, duduk di sini dan boleh bercakap. Sebab kita dilatih untuk bercakap, untuk menegur sebarang kebatilan, untuk menegur sebarang nepotism yang berlaku. So inilah hasilnya. Adakah MB Selangor akan dapat MB baru? No. Dalam masa terdekat memang tak ada. Faizal, jangan guna immunity. Immunity tu takkan dapat. Saya bagi tahu dah awal-awal. Bukan sebab aku bukan tim damai, bukan. Semalam pun saya dah ulas kan. Immunity tu takkan dapat. Sebab immunity itu tidak ada, dia disaman atas kapasiti individu. Ni saya cakap 2 kali dah ni. Semalam pun saya dah ulas banyak lah. Baik. Di saat kita bersembang ni tuan-tuan, ni baru saya nak tengok handphone. Macam-macam maklumat saya dapat ni. UMNO tengah bergaduh lah dan sebagainya lah, itulah inilah, macam-macam tuan-tuan. Macam-macam tuan-tuan saya dapat. Jadi saya mengharapkan kita kena faham apa yang berlaku ni. Tuan-tuan tengok esok adakah YB Rafizi akan dipersalahkan? YB Rafizi tetap dipersalahkan. Kan? Atas konon-kononnya meletakkan jawatan sehingga terpaksa diambil alih oleh satu pemimpin lain. Nampak tak? Dia kona kat situ. Ini Faizal Ramal lah salah, tak habis-habis mengasut orang, buat live setiap malam. Aku nak je cakap. Sebab malam ni aku tak sebut lagi nama Harun kan. Harun, yang sebelum pemilihan ini, yang kau buat live setiap malam, pagi, petang, siang, malam, ada tak orang cakap macam tu? Ada tak orang cakap? Harun ni tak habis-habis buat live pagi, petang, siang, malam. Ada tak orang cakap macam tu? Tak ada kan? Walaupun orang tahu memang kerja kau buat live siang, malam, pagi, petang, siang, malam. Tiba-tiba ada orang lain buat live, Harun, iaitu akulah. Tiba-tiba aku buat live setiap malam, kau dah berbunyi. Nampak tak? Di mana logik kau, Harun? Aku buat live ni pun sebelah malam. Aku rasa kalau aku buat live pagi, petang, siang, malam, mau gantung diri kau, Harun. Sebab aku buat live satu malam je pun, aku punya like dah 1 juta. Engkau yang buat live pagi, petang, siang, malam tu, Harun, aku tak tahulah berapa sen dapat. Mungkin kalau disokong oleh Vietnamese, mungkin banyak lah. Ini cerita dia, tuan-tuan. Damai ini dia masih lagi berada dalam in denial dan menyalahkan orang. Demi nak membuat satu naratif untuk meredakan situasi, jauh sekali. Aku pelik tuan-tuan. Sebab apa saya pelik? Kita live sebelah malam. Normal lah kan. Sebab malam ni mahkamah tutup. Pejabat pun tutup. Dia persoalkan aku buat live sebelah malam. Kalau aku buat live siang-siang, 24 jam boleh lah. Dia cakap ni lawyer tak laku. Kan? Aku pun pelik. Dia yang buat live dari pagi, petang, siang, malam tu orang tak komen, kau tak risau pula. Kan? Sampai orang berani persoalkan. Harun, kau buat live pagi, petang, siang, malam ni kau kerja apa sebenarnya, Harun? Senyap member, tuan-tuan. Tak boleh nak jawab. Kan? Itulah cerita dia. So, tuan-tuan tengoklah esok. Kejadian pada hari ini akan adalah yang juga mengaitkan kekacauan yang berlaku, huru-hara yang berlaku disebabkan perletakan jawatan YB Rafizi dan Nick Nazmi. Kadang-kadang kita tak boleh connect the dot, tuan-tuan. Baru nak fikir dia keluar balik. Sebab terlalu bongok argument itu. Yang buat pendedahan, yang memilih menerima masuk Tengku Zafrul ni orang lain, presiden kan. Situ Seragung. Dah kenapa kau nak salahkan YB Rafizi yang letak jawatan? Okeylah YB Rafizi letak jawatan. Kita main sentimen tu. Kan? YB Rafizi salah letak jawatan. Dan dah kenapa kau tak ambil daripada pemimpin PKR? Kenapa kau kena curi orang lain punya panglima, orang lain punya orang lain punya fighter? Kenapa? Tolong jawab ni, tolong jawab. Tuan-tuan, saya nak tolong jawab. Kan? Dah tahu, okey, YB Rafizi letak jawatan,